Okey korang, hari ni Nau nak sambung video Demon Blade part 2 yang Nau dah janji hujung tahun tu. Tunggu awan je. Nau janji Nau buat tahun ni juga. Tapi lambat sikit. Tak apa kan korang, tak marah kan. Lambat sikit je. Okey, jadi tanpa buang masa, jom kita tengok video sambungan itu. Kamu siapa sebenarnya, Haziq? Aku rasa tak kena. Haziq, kamu sebenarnya siapa? Saya baca nama kamu kat atas. Jadi saya tahu nama kamu Haziq. Saya ialah senior kamu semua. Senior? Kamu semua saya lebih senior daripada kamu. Kamu semua adalah sebuah tahap pangkat rendah. Pangkat rendah? Pakai brief yang agak bagus. Saya pakai serangga. Saya hanya pakai kabus. Gabus? Apa lah pakai mitik? Saya memakai batu. Dia seorang je pakai mitik. Saya senior daripada kamu semua. Dia seorang je pakai mitik. Satu. Kita kawan. Si Adam ni bukan. Okey. Keluar kau daripada tim aku, Dam. Keluar. Kau dengan guru. Saya putih dulu Biskit. Okey. Kita pergi. Oh. Dia kata di sini. Tak ada lah aku balik macam ni. Sorry, Dam. Wah, Alhamdulillah kamu semua sangat kurang ajar bersama saya. Ini saya satu penghinaan. Saya tidak dapat menangnya. Aku tim kau, Dam. Dasar dahulu ialah kalian. Dasar makhluk tidak akan budi. Aku tim kau, Dam. Aku tim kau. Korang diam je lah. Batu. Sakit. Okey, Zik. Aku tim kau, Zik. Aku tim kau. Salam. Okey. Tak, sekarang ni nak minta tolong grind. Macam dia ni. Susah weh nak edit macam ni. Tak apa. Alah, kacau dah lagi. Aziz, bagi aku grind, Aziz. Aku dah cakap korang buat kan. Saya sudah kata. Jangan lebah. Dia lag. Jap. Kamu tak layak. Aku tengah grind. Boleh bagi sikit. Pakai bercigar di pun awak. Kamu tak apa lawan. Aku lag. Weh, ada best village tu. Jom pergi. Jom. Walaupun Aziz dengar ni, Zik. Walaupun aku pakai insert baru nak naikkan level, tapi boleh. Jom. Awak berkurang. Jauh. Tak sempat. Sempat berapa minit Blacksmith? Saya nak apa? Aku boleh terbang. Okey, dah sampai pada Blacksmith. Okey, jom kita selamatkan Ojisan yang nama dia Zik. Senior. Lupa manggil senior. Aku kampung. Dah sudah tak apa. Oh, betul lah Ojisan. Betul lah. Haziq memang kuat. Saya dah agak lah. Dia layak menggelarkan senior. Walaupun merapu sikit saya cakap, tapi tak apalah korang. Sebab banyak sangat plot twist video ni kali ni. Wah, sakit. Ini bukan story ataupun drama. Ini hanyalah review game. Dia dah tiba-tiba ada plot twist. Ada senior ya. Tak apa. Ini saya senior. Baru semua sangat lemah. Saya boleh watch it saja. Sekarang ni ke mana ke Adam? On the way. Kita orang dah wave 5 Adam. Sempat. InsyaAllah sempat. 16 minit dah saya rekod. Pecah rekod. Dah official rekod 26 minit. Mesti ada 2 part kan? Mesti punya ada 2 part. Bahagian Haziq tu aku potong dulu. Jadikan part 2. Dia pandai dah aku. Pasal ni lagi buat apa nama dia?
Okay, jap. Ini sampai dah. Dah, rahsia sikit. No, ni pun tengah rekod tau. Walaupun aku mencatatkan fakta-fakta tapi aku tengah rekod ni. Kalau nak habis kan, engkau... sebelum korang datang ni tu, Apa? Tu. Dah sampai. Ellie dulu. Ada, Ellie dulu dah. Aku dah at least kau dah. Yelah. Ni. Tengah bercakap kau. Yeay, sini ada dah sampai. Tapi aku rasa tak potong kau yang bagi aku cakap yang macam ni. Aku rasa aku tak cakap. Elai ada. Elai Aku ada. suruh kita main. Aku bodoh kau lah. Oh, bahasa. Hati sikit dalam percakapan tu. Tak apa. Bagian-bagian yang aku cakap dalam ni aku tak potong. Biarlah dia orang dengar. Okay, saya akan isap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oh. Oi. Okay, dengan izin Allah kita mengatakan semua. Oh. 19 wave. Rasa sempat lah sampai wave 20. Aku dah level 90. Yeay. Tenang. Turun masuk mengalahkan 40. Semua. Sekejap, aku nak skip dulu sampai habis je. Sabar. Skip. Akhirnya tamat pun pertarungan di Blacksmith Wishlist. Okey Haziq, kau dapat apa daripada peti yang OG San bagi? Dapat flame. Kau? Dah lah. Haziq, dapat apa? Adam dapat apa? Flame 2. Adam dapat? Ni api ni flame 1. Flame 1. Jom kita tengok apa yang Now dapat. Okey. Buka. Now mesti unlock. Aku bolak. Now unlock. Dapat. Siapa nak? Oh tak. Siapa nak? Apa dia? Bagi tahu dulu. Beast. Nak, saya nak. Aku ada. Nah. Awak dah ada kan? Aku pun dah ada. Ya, Beast. Rasanya sampai sini dulu kau video dia. Dah pukul 10 lah. Aduh. Rasanya ending sampai sini dulu kan. Okay. Cakap bye dekat penonton. Jadi jangan lupa guys, jangan lupa subscribe Nak Official dan jangan lupa subscribe Adam Studio. Okay, sampai sini je. Bye. Okey, terima kasih kepada yang dah tengok video Now. Walaupun agak ada benda-benda yang kurang, tapi Now sangat berterima kasih sebab korang tengok video yang Now telah buat. Tapi Now nak cakap satu benda yang korang patut buat sekarang. Jangan lupa like dan subscribe channel Now. Dan jangan lupa komen. Tu je. Ni baru betul-betul. Bye.